Hai, bertemu lagi di channel Kebun Maya. Okey, hari ni kita nak sembang pasal angsa. Okey, dekat sini siapa kat rumah dia ada bela angsa? Okey, korang bela angsa jenis apa? Ini ada dua jenis angsa. Satu yang warna putih, satu lagi warna kelabu. Okey, tengok bulu dia cantik. Angsa ni bagus dia boleh jaga rumah kita. Okey, tengok tu. Satu. Masuk dalam. Okey. Dia ada dua puak ni. Ni puak yang pertama, satu lagi ujung, puak yang kedua. Okey guys. Tak kawan. Geng. Tak geng. Garang macam ni. Kalau dia tak kenal orang, dia mula lah nak menyerang, nak katuk. Siapa sini pernah makan daging angsa? Okey, kalau siapa pernah makan share lah. Kita sama sembang kat bawah kan. Siapa ada pengalaman boleh lah sembang. Masak apa sedap daging angsa ni. Okey guys. Kalau orang non muslim dia boleh anjing kan. Kita selain tu kita boleh kucing ataupun kita boleh angsa. Okey, binatang-binatang macam ni dia dapat membantu menjaga persekitaran rumah kita daripada benda-benda yang tak elok macam contohnya ular ke apa kan. Dia boleh kawal lah rumah kita, boleh jaga rumah kita. Kalau orang yang tak kenal, dia akan bising lah angsa ni. Okey guys. Tengok, dia tak geng. Ini puak belah sini, yang tu puak belah sana. Pandai pula dia berpuak-puak tak geng macam orang juga Selek kan kau. Okey geng. Yang sana sombong yang ni okey sikit. Tengok. Ni puak yang pertama, yang tu puak yang kedua. Tak geng padahal sama kaum, sama geng. Tengok. Dia tak kenal aku, dia nak patuk aku. Awal dia nak gigit aku. Tengok. Ni depan ni kepala dia. Aku patah leher aku kan. Garang-garang aku Okay geng. Jumpa lagi geng di video akan datang. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Not that.